Kalau korang sedang mencari 3D printer yang harga mampu milik tapi masih boleh print dengan laju dan kualiti print yang cantik, mungkin ini 3D printer untuk korang. Ini adalah Elegoo Century Carbon, satu 3D printer berstruktur Core XY dengan full enclosure. Dia datang dengan hardened steel nozzle, jadi kita boleh print advanced material macam carbon fiber tanpa sebarang modifikasi. Saya pernah cadangkan 3D printer ni dalam video saya beberapa minggu lepas, tapi kali ni saya berjaya dapatkan satu unit untuk tunjukkan kepada korang dengan lebih detail. Sebab yang pertama kenapa 3D printer ni sangat sesuai untuk beginner adalah proses unboxing dan pemasangan dia sangat senang, sangat plug and play. Kita cuma perlu cabut beberapa biji skru dan pasang skrin di depan ni, lepas tu dah siap dan sedia untuk digunakan. Keseluruhan proses cuma ambil masa 10 minit sahaja. Proses setup awal dia pun sangatlah mudah sebab dia dah ada auto calibration. Jadi kita tak perlu buat sebarang manual calibration, tekan je butang, kemudian kita boleh masukkan filament untuk kita gunakan 3D printer ni. Lepas kita dah masukkan filament, kita boleh terus print yang pertama sebab dekat dalam ni dah disediakan beberapa model 3D secara percuma. Ini contoh saya print Benchy sebagai print yang pertama untuk 3D printer saya ni. Jadi klip ni adalah kali pertama saya tengok 3D printer ni berfungsi dan sejujurnya saya terkejut dan agak kagum dengan kelajuan dia. Lepas lebih kurang 15 minit, Benchy tu dah siap print dan bukan setakat laju, kualiti print dia pun sangat memuaskan. Jadi, apa pandangan korang tentang Elegoo Century Carbon ni? Kalau korang berminat nak tengok dengan lebih mendalam, saya ada buat video yang lebih panjang dekat YouTube, jadi boleh tengok dekat sana juga.